Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Okey, kita nak tukar spark plug pula, iridium. So hari tu dah tukar minyak hitam, oil filter, minyak oil gear. So hari ni kita akan tukar spark plug iridium. Ya, ini dia. Iridium NGK CR7E IX7385. Okey, kita akan tukar. Ya, situ saja, senang saja, tak payah buka apa-apa. Seluk daripada bawah sini. So buka sajalah. Okey, kita dah keluarkan. Nampak dia punya tu plug cantik lah. Pembakaran dia cantik lah. So kita tengok macam mana nanti. Okay, kita buat perbandingan. Okay, sama. So tak ada masalah. Yes. Nanti dah pasang. Saya akan update lah macam mana. Sedap tak sedap. Okey. Kita pun dah tukar. So kita akan try start macam mana. Wah, senang. Cek. Satu kali je. Lembut. Okey lah, kita try dulu jalan macam mana. Nanti saya update lagi macam mana okey tak okey. Okey, baik. Saya dah test tadi, memang rasa sedap sikit. Wah, dia punya pick up ada baik sikit. Enjin pun smooth, senyap sikit lah daripada yang pakai plug yang lama tu. So itu sajalah. Okey, kita plug dah tukar, so tak ada apa lagi. Memang rasa sedap. Best. Kalau siapa ada DTX tu, tukarlah iridium. Okey. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.